Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, Kelantan. Saya, Jururawat Wan Aisyah Izzati Wan Muhammad Noor, ingin berkongsi tentang hak pesakit dan keluarga melalui kit orientasi ini bagi melancarkan semua prosedur di sepanjang tempoh perkhidmatan perawatan disampaikan. Kini tuan-puan telah dimasukkan ke ward untuk menerima perawatan yang sewajarnya demi kesihatan dan kesejahteraan tuan-puan. Sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang alahan kepada ubatan atau makanan tertentu, sila maklumkan kepada jururawat atau doktor sebelum apa-apa perawatan bagi mengelakkan sebarang komplikasi. Orientasi ward. Di hospital ini terdapat laluan kecemasan dan pintu kecemasan dengan papan tanda bertulis kecemasan dan tempat berkumpul apabila berlaku kecemasan. Kemudahan awam. Bagi fasiliti hospital, HRPZ2 menyediakan kemudahan kafeteria, kedai runcit, surau pelawat serta mesin jururuang automatik ATM yang saling berhampiran. Bukan itu sahaja, HRPZ2 juga menawarkan ruang rehat peneman atau balai pelawat yang diberi nama Anjung Kasih dengan pelbagai kemudahan yang memberikan keselesaan yang optimum. Masa melawat. Bagi ward-ward biasa, waktu melawat bermula jam 12.30 tengah hari hingga jam 2 petang. Kemudian jam 4.30 petang hingga 7 malam setiap hari. Bagi ward-ward kritikal seperti ICU, Pediatric ICU, CRW, CCU dan CICU, waktu melawatnya bermula jam 1 hingga 2 petang, kemudian jam 5 petang hingga 7 malam setiap hari. Bagi ward NICU, SCN dan MAC, waktu melawat adalah mengikut polisi unit neonatologi, iaitu hanya ibu bapa dan penjaga sah yang dibenarkan melawat pesakit. Peraturan tambahan, tidak dibenarkan pelawat atau peneman di bawah umur 12 tahun. Bagi kes jangkitan kuman, pelawat akan dihadkan. Penjaga perlu mendapatkan kad peneman dari staf ward bertugas dalam tempoh sah laku 3 hari dan diserahkan semula apabila pesakit dibenarkan discharge. Pelawat juga tidak dibenarkan berada di dalam ward selepas waktu melawat. Jadual penyediaan makanan dan jadual pembekalan air panas dan air masak. Tuan-puan juga akan diberi pilihan diet sama ada vegetarian atau non-vegetarian. Diet tuan-puan juga akan diberikan mengikut keperluan diagnosis masing-masing. Ubat-ubatan. Ubat akan diberikan oleh jururawat semasa di dalam ward mengikut masa yang ditetapkan. Pesakit dilarang mengambil ubat sendiri atau suplemen semasa berada di dalam ward tanpa pengawasan doktor. Pesakit perlu membawa semua ubat ke hospital untuk diperiksa oleh doktor. Proses rawatan. Tuan-puan akan menerima rawatan yang sewajarnya, termasuk rawatan kecemasan mengikut amalan semasa tanpa sebarang diskriminasi. Prosedur atau pembedahan tidak akan dibuat terhadap anda tanpa persetujuan termaklum anda. Tuan-puan akan dimaklumkan mengenai rawatan alternatif yang bersesuaian sekiranya ada. Tuan-puan berhak menolak rawatan perubatan mengikut amalan semasa hospital di Malaysia. Tuan-puan berhak untuk discharge dari hospital atas risiko sendiri. Tuan-puan berhak menerima pendapat kedua tentang rawatan perubatan. Keputusan untuk pendermaan organ dan tisu adalah secara sukarela setelah mendapat keizinan keluarga. Perlu diingatkan, pesakit di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan discharge atas risiko sendiri berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001 Pindaan 2016 Akta 611. Program bebas kesakitan. HRPZ2 merupakan hospital yang mengikuti program bebas kesakitan. Jadi, anda akan menerima rawatan yang sewajarnya untuk mengurangkan kesakitan. Tuan-puan akan diajar oleh petugas kesihatan untuk memberi skor atau markah mengikut tahap kesakitan masing-masing. Kemudian, perawatan dan ubatan yang sesuai akan diberikan mengikut skor tersebut. Kawalan infeksi. Tuan-puan sangat digalakkan untuk menjaga kebersihan diri dan tangan masing-masing. Untuk pembuangan sampah pula, tong kuning
disediakan. Lampin pakai buang, tisu, tuala wanita, gauze, cotton swab boleh dibuang melalui tong kuning ini. Sementara untuk tong hitam ataupun plastik hitam adalah untuk sisa-sisa makanan, kertas, plastik dan botol. Beg linen merah adalah untuk linen yang tercemar, manakala beg linen putih adalah untuk linen yang tidak tercemar. Pihak hospital juga menyediakan tong untuk peralatan tajam. Sila maklumkan jika granula bengkak, merah ataupun sakit, kerana ini adalah tanda-tanda awal jangkitan berlaku. Keselamatan pesakit. Golongan yang berisiko jatuh biasanya terdiri daripada golongan yang berumur lebih 65 tahun, sesiapa sahaja yang mempunyai sejarah pernah jatuh, pesakit yang mengambil ubat mengganggu fokus, pesakit yang mempunyai masalah keseimbangan, pesakit yang mempunyai masalah kelemahan otot, pesakit yang mempunyai kesihatan yang serius. Tips kepada peneman untuk mengelakkan pesakit dari jatuh. Pertama, sentiasa berada di sisi pesakit. Kedua, bantu pesakit dalam setiap aktiviti dengan selamat, terutama jika pesakit ingin ke tandas. Ketiga, pastikan alat bantuan seperti tongkat berada dalam keadaan baik dan mudah dicapai. Keempat, perhatikan tanda dan gejala risiko jatuh. Jika pesakit kelihatan lemah atau pening, segera bantu mereka duduk atau minta bantuan. Kelima, pastikan pesakit memakai selipar atau kasut yang stabil dan anti licin. Maklumkan kepada jururawat jika tuan-puan memerlukan bantuan. Pastikan aras katil direndahkan. Pastikan juga pagar katil sentiasa dinaikkan dan pastikan tayar katil sentiasa dikunci. Buka lampu di kepala katil jika ketandas pada waktu tengah malam supaya pencahayaan mencukupi dan persekitaran bebas halangan. Berhati-hati ketika ditandas, jalan dan bangun dengan perlahan. Penggunaan bekas kencing adalah digalakkan ketika waktu tengah malam. Maklumkan kepada jururawat atau cleaner sekiranya terdapat tumpahan air. Jangan kunci pintu tandas supaya bantuan mudah disampaikan sekiranya berlaku kecemasan. Kesimpulannya, pemantauan amat diperlukan untuk pesakit berisiko jatuh dan sila minta bantuan jururawat pada bila-bila masa sahaja. Keselamatan bayi. Hospital Raja Perempuan Zainab II akan memastikan persekitaran yang selamat, bersih dan selesa. Pertama, tag nama ibu dan bayi mestilah sama. Kedua, tidak dibenarkan membawa botol susu. Ketiga, tidak dibenarkan membawa buaian. Keempat, pemeriksaan akhir akan dibuat oleh petugas keselamatan di pintu utama sebelum dibenarkan keluar hospital. Keselamatan harta pesakit. Pesakit tidak dibenarkan membawa barang berharga ke hospital. Sekiranya tidak dapat dielakkan, sila maklum kepada kaki tangan bertugas untuk pengurusan harta benda pesakit. Pihak hospital tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kecurian atau kehilangan barang berharga. Pengurusan rekod perubatan dan maklumat pesakit. Tuan-puan akan diberi maklumat perubatan seperti diagnosis, rawatan, prognosis, nasihat perubatan, pendermaan organ dan sebagainya. Bil terperinci akan diberikan kepada anda menerangkan semua charge hospital. Maklumat pegawai yang merawat anda akan dimaklumkan kepada anda. Tuan-puan berhak memohon laporan perubatan dengan bayaran yang ditetapkan. Maklumat perubatan dan peribadi tuan-puan adalah rahsia. Privasi, maruah, agama dan kepercayaan kebudayaan anda akan dihormati. Pengurusan aduan. Tuan-puan berhak membuat maklum balas melalui saluran dan kaedah yang sesuai. Sebarang maklum balas akan diuruskan dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Maklum balas adalah berupa cadangan, penghargaan dan aduan. Kebebasan beragama. Akses panduan ibadah dan doa boleh didapati daripada kod QR yang tersedia. Katil tambahan dan program hospital cluster. Pesakit perlu bersedia untuk ditempatkan di katil tambahan sementara sekiranya katil di ward penuh. Pesakit perlu bersedia untuk dipindahkan ke discharge lounge sementara menunggu proses discharge. Pesakit perlu bersedia
bersedia untuk dipindahkan ke mana-mana hospital kluster atau hospital lain sekiranya keadaan memerlukan. Tanggungjawab pesakit dan keluarga. Pertama, memberikan maklumat kesihatan yang tepat dan lengkap. Kedua, mematuhi segala arahan dan peraturan hospital. Ketiga, berkelakuan baik, bersopan dan bertimbang rasa terhadap kaki tangan dan pesakit lain di hospital. Keempat, mengikut pelan perawatan serta mematuhi temujanji yang diberikan. Kelima, melunaskan kos rawatan hospital. Peraturan hospital. Pertama, pesakit tidak dibenarkan keluar dari ward atau premis hospital tanpa kebenaran. Kedua, pesakit perlu berada di katil semasa rondaan pegawai perubatan. Ketiga, sentiasa memakai pakaian hospital dan tag nama wristband sehingga discharge. Keempat, tidak dibenarkan merokok atau vape. Kelima, tidak dibenarkan membuat rakaman gambar atau video di ward dan hospital tanpa kebenaran pengarah hospital. Keenam, dilarang melakukan kekerasan, pugutan dan mengeluarkan kata-kata kesat kepada kaki tangan hospital. Tuan-puan digalakkan untuk mendapatkan kit informasi pesakit dan keluarga ini bagi melancarkan semua proses perawatan. Kerjasama tuan-puan amat dihargai. Terima kasih.